Negeri apa yang digelar sebagai negeri bawah bayu? Sabah. Betul. Apa nama menara yang tertinggi dekat Malaysia? Woi! TRX ke? Ini aku boleh jawab. PNB 118. Betul. Coto mate oh. Apa makanan tradisi Malaysia yang paling famous? Nasi lemak. Betul. Hello. Pulau manakah yang terkenal dengan kecantikan terumbu karang? Dekat Banyak. Sabah. Pulau Sapi. Mabul. Salah. Simandai. Betul. Negeri apa yang merupakan tapak warisan dunia UNESCO? Salah. Melaka. Salah. Georgetown. Betul. Apa nama festival yang diraikan oleh masyarakat India dekat Malaysia? Taipusam. Betul. Bukan bukan Cina ke? Sungai apa yang terkenal dengan kelip-kelip? Tolong bantu saya Karlamek. Saya merayu nih. Sungai apa? Sungai Kelang. Salah. Aku tahu nak tempat je. Bagi tahu. Kampung Kuantan. Salah. Sungai Kelip-kelip. Salah. Dia bermula huruf S. Tak tahu. Sungai Selangor. Apa nama bunga kebangsaan Malaysia? Bunga Raya. Betul. Negeri mana yang terkenal dengan tradisi rumah panjang? Sarawak. Betul. Dekat Malaysia, apa nama kawasan tanah tinggi yang terkenal? Ya kamera. Oh, betul. Ya. Genting pun tanah tinggi. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada.